hukum tertelan makanan ketika sedang solat. Ni makan nasi sebelum ni. Para ulama seperti kata Ibnul Munzir bersepakat menyatakan ijma' bahawasanya tidak boleh makan dan minum di dalam solat fardu amidan, secara sengaja. Solat fardu tak boleh. Maksudnya kalau dia zaman dulu orang tak terbayang kan, orang terbayang orang kena ambil pegang minum. Katalah dia sekarang ni dia alat macam-macam. Semayang ni dia boleh ada pipe kot ni. Umpamanya dia tengok semayang lama sangat, dihisap sikit air tu. Boleh ataupun tak. Ataupun dia buat pergerakan, dia duduk tepi, duduk tengah semayang, suara sangkut sikit, ambil air, minum sikit, tak pula, sambung. Boleh ataupun tak. Majoriti semua ulama bersepakat tak boleh. Apa yang ma abtalas saum abtalas salah. Apa yang membatalkan puasa membatalkan salat. Okey. Tetapi kalau sesuatu tu bukan dalam makna al-aklu wa syurb, bukan makna makan dan minum. Contoh, benda tu duk ada dalam mulut dia. Tengah-tengah semayang, duk baca-baca, masuk nasi lagi 3 biji, terus waladhdallin 3 biji masuk, amin. Contohnya. Para fuqaha menyatakan itu taklah termasuk dalam ta'rif tadi. Kerana dia tidak bermaksud. Masuklah mula. Termasuklah kalau ada tadi manis cekelat lekat belah gigi dia, tengah-tengah duduk semayang ni, lama-lama cekelat tu pun cair pelan-pelan, masuk juga. Itu semua dimaafkan. Tetapi kalau benda tu duduk macam orang India ke apa, hak jenis bubuh sirih duduk tepi ni, duduk tengah semayang, tolak pi makan sirih tu. Kata mereka, jika mengunyah, sekali kunyah saja, batal kata mereka. Ataupun gigi dia jenis jarang, daging yang terlekat tu besar juga, tengah-tengah duduk dia, ni kurma tadi duduk ada lagi, dia pun kuih dengan lidah dia, kemudian dia kuih dengan lidah dia, kemudian dia kunyah, dia telan, batal. Tapi kalau ada di bawah lidah dia seketul sikit, dia pun tak boleh nak buat apa lah, tak boleh nak baca lah ni, dia tertelan hal itu, tidak termasuk, tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan. Cumanya kenapa Al-Imam Ibnul Munzir menyebut ijma' tak boleh makan dan minum dalam solat fardu? Kerana dalam mazhab Hambali, dia mengecualikan solat sunat. Dia kata solat sunat kalau minum tak batal. Tapi tuan-tuan jangan buat lah. Dia kata tak batal. Kalau solat sunat tak batal, makan tak batal. Yang batal hanya solat fardu. Itu ada pandangan dalam mazhab Hambali.